jual tanah, duit KWSP. Cuma saya nak pesan, contoh kan tuan-puan ada 100,000, 200,000, 500,000, 1 juta ke atas, 1 juta. Tuan-puan nak bekukan dalam bentuk grek emas, mesti duit tersebut nak disimpan 2 tahun ke atas. Jelas tak? Sekali lagi, contoh tuan-puan dapat bonus, jual tanah, duit KWSP, yang nilainya beratus ribu lah, berjuta lah. Nak bekukan dalam bentuk grek emas, pastikan duit tersebut nak disimpan 2 tahun ke atas. Jadi boleh. Tapi gaji bulanan kita tak boleh kita beli semua emas. Gaji bulanan ni kita buat saja 10%, 20%, 30%. Contoh gaji kita 2,000. Kita menyimpanlah 200 sebulan, 300 sebulan, 400 sebulan, 500 sebulan. Tak ada masalah. Buat secara konsisten. Buat sehingga kita capai target. Buat sehingga kita dapat tukarkan kepada aset yang lebih bernilai yang memberi pulangan wang ringgit kepada kita. Jadi simpanan emas tuan-puan tak boleh ikut kawan-kawan. Tak boleh cari suasana. Tuan-puan kena target sendiri. Apa matlamat tuan-puan? Kena ada matlamat lah. Dan apabila kan kita ada matlamat yang jelas, target, kita akan bekerja ke arah itu. Kita tidak akan pedulikan tentang naik turun harga emas jangka pendek. Kita tak akan ambil tahu. Hanya memastikan tabungan emas sentiasa bertambah sahaja. Itu yang saya buat. Saya hanya memastikan tabungan emas saya sentiasa bertambah tanpa tapi tiap-tiap bulan. Jadi mana yang nak saya bantu, pergi dekat profile TikTok saya, follow saya. Tengok konten-konten saya, boleh terus hubungi saya.